Selamat pagi. Alah, dadah. Selamat pagi. Hai guys, cepat-cepat dah nama dia. Okay. Zati tukang jaga slide ni lepas. Weh, cantik pula lighting. Lighting cantik. Nanti screenshot. Got makan meh? I want to go to Yeah. the Kukuh. Kukuh Food lah. Center. Here. Yang kukuh ah. Yang here. Yes. Kita nak makan hawker center. Okay, sebab ni je yang mampu. Ada kedainya, tapi show cari yang halal. Okay, korang cari yang halal. Ye. Kau bayar pakai apa, Fah? Tu, PayNow. Okey, roti jala. Kau tahu ni nak pedas Tak, biasa je. Ke sambal boleh asal je? Pedas. Lepas sikit. Cuci tangan kau. Kau nak asap? Itulah. Jangan ada susah, aku boleh buat. Mana aku ada. Dah habis melantak. Tadi belum makan aku tak larat nak jalan. Lepas tu dah kenyang pun aku tak larat nak jalan. Kau mesti nak beli air apa kan? Bisa. Ni. Kelak kau sana nak beli. Okey, nak. Murah RM5 je kat sini. Nak? 204. Okay, Jenny yang baik. Thank you. Kenapa dia open? So dia suruh minum dulu lah Dah cukup Spotify dulu. Sedap weh. Sedap ke macam ni? Weh, sedap doh. Sedap macam ni. Tapi mungkin every layer lain-lain kot. I mean rasa dia every layer lain-lain kot. Sebab tu dia suruh kita cukup macam tu. Cuma Grand Hyatt cakap kat Fana Grand Hyatt pun aku okey je. Okay, tak aku dah letak drop barang tadi. Barang apa yang kau ada? Ambil dua $2 ni. Korang tak nak? Kau tak nak ke? Thank you Uncle. Fah, Fah beli. Kita boleh speak tak? Uncle, one bread. Cakap Melayu je. Sorry, I only speak English. Peppermint choco chip. Peppermint. She want peppermint. $150 only guys. Oh. Kat Orchard je ada. Macam apa? Rasa ais krim kat Singapore lain korang. Rasa dia macam extra sikit. Extra mahal. Oh jadi uncle tu korek-korek hidung. Bodoh. Likis ya. So exit 1 lah. Kita yang sini. Boleh? Angsang. Apa yang boleh? Baca? Kau boleh tu baca? Boleh lah. Exit 1 boleh, Exit exit mana? 2 pun Exit. boleh. Memang dalam koridor kedai tu kan? Okay. Punya dah cakap nak ni, nak tengok orang kurang. Tapi tak ada siapa dia ikut ni. Beli kek pandan. Lah buku. Anak. Pak, nampak? Masa pelik tu durian. Pelik ke? Ni ke? Dia apa? Bukan ni. September. Ni September. Aku rasa jauh lagi. Kita nak pergi makan rooftop. Nama dia rooftop cafe. Saya tak berapa murah sangat lah. Zati jangan mati ni. Zati terus membawa diri. Oh, Zati sana. Bye-bye Zati. Semoga kau jumpa handphone baru kat sana. Jumpa kat lantai.
kita tak jadi makan tadi sebab penuh sangat orang. So kita terus malas nak bazir masa kena buat. Cepat. Sana 9 Ya. Menggelupuh. Sabar. Kak Gina. Okey, aku tak ada. Tak ada. Nak bebas pakai sepatu je lah. Dalam kasut, dalam kasut. Takut kau tadi kau pergi toilet. Aku Tak, pergi toilet sekali je. Kita je yang pergi. dalam pusat. Aku tak tahu lah saya Dato' ni tadi handphone, lepas tu kad. Tak tahu Lagi- maksud ada berapa jam lagi? sebab Sebab tinggal itulah dia je. Allah tadi kan duduk rumah je jangan berjalan. Duit banyak. Dia banyak otak Hilang. tak ada. Weh, sedap. Dengan girlfriend kan? Tak pernah makan kimchi. Tak pernah makan kimchi. Aku tak pernah yang aku boleh telan. No, minta. Apa? Pandang muka. Dia punya ni Siap. pun. Macam toge ipoh. Tu gini aku kan. Ini lah. Dia jual tu dia. Dia kan Ni lagi. ada guna. Balik boleh. Siapa pandai masak senang. Kena masak Payah sendiri ke? Tak lah. Yelah, ni kan mentah. Kau tak lapar lagi Boleh je. mentah. Kena Kau nak tengok dia. makan ke? Oh. Bodoh dia ni. Kalau pandai-pandai sakit tu. Ini lah. Macam sos. Tak usah. Ni tinggal masa je. Dia nak Macam sos jual lagi tomato. pelanggan macam ni. Betul-betul ke bulu Okay Nis, angkat. Sumpah dia dah macam tenang dulu budak ni. Four. Dia nak angkat ni. Jadi satu je. Jadi satu je. Jangan gelak rasa. Ah. Dia bukan boleh bawa. Angkatlah. Angkat pis. Angkatlah. Ah, satu. You three lah. This one another 3. Ya, sorry. Dia one Sorry lah, time ya. je. One time, one. Oh, Then I try first. okay. Kaki dia punya. Yeah, one more. Dia gelap weh. Dia macam very stupid. Boleh lah. Tak, aku dah masuk yang 3 tadi. Oi. Oh, pandai dah. It's a moisturizer. Oh, okay. And then just take a picture together with this. Also, Yeah. Instagram story tagging the accounts. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Ni macam kuali kau punya kimchi tadi. Sini ya, lagi basah motor front. Tak, dia memang ada satu time dia cuci. Saya datang Singapura je, mesti akan datang sini. Tak tahu kenapa. Tak tahu buat apa pun. Apple Store. So basically Apple Store ni sebenarnya ada underwater. Bawah tu pun ada store dia, tapi dia akan sambung ke mall. Cantik gila. Allahu Akbar. Kita dah burn kalori. Oh, si pemalas tu. Itu priority lane. Patutlah tak sihat. So hari ni dapat masuk free.
Sebenarnya kena bayar. Tapi aku rasa sebab orang tak ada and then hujan macam ni kan. Dia bagi free. It's a Christmas market korang. Tak ada apa yang menarik. Mana ada. So kalau Abu bayar baloi ke tak baloi? Tak tahulah sebab banyak kedai tak ada. Macam tak ada apa kan? Tak macam attraction pun. Attraction pun tak ada. Kenapa Ti? Rupanya tak habis daftar lagi. Tolonglah Zati cepat. Kau dah buka tak? Kau buka data, jangan buka roaming. Aku ni dah berjalan 5 minit dah. Otak kau lah bang. Okey, lepas tu dia nak kena verify touching go pula. Lampu tu macam susah kan? Sekejap. Hoya. So 30 minit pertama $1. Lepas tu ongoing 10 minutes $50. $50 for 50 cent. Tak, ni tu laju-laju hantar order ke apa? Wah, ada air, water show. Wow, ramai orang. Ada water show korang. Bestnya dia run dekat area marina ni. Sumpah teringin run kat sini. Just don't sit down. Well. Kau pergi mana Zati? Kau susukan. Dapat asap mana? Depan tu. Apa dia? Tolong bagi buat video. Aku ada video mana? Video apa? Video naik basikal. Aku punya dah tambah 50. Kita nak pergi makan dekat Lau Pausat. Ya ke nama dia Lau Pausat? Tahu dah. 7.8 dah. Ramai juga orang Alright. 57. Thank you. Oh, excuse me. Thank you. So diam lah. Orang makan dua. Ifah memang takkan Satu set. 30. 20. 20 batang RM31. Oh, 20 batang. Sedap ya. Yang buru-buru semua tadi. Okay, so betul ke bila kita lapar, walaupun makanan tu tak sedap, kita akan makan juga? Ke? Betul lah. Kan? Kita dah bayar. Macam ni maksud aku. Tak apalah, penat macam banyak sangat energi. Mampus lah, aku tak kisah apa pukul roti. Jom kita balik. Dah penat. Pukul 9.30. Plus Nak sampai Woodland lama gila. sampai pukul 1 pagi ya.